Tak sedap ke asam pedas muah? Ni saya listkan 5 kedai. Tengok video ni sampai habis. Yang pertama, asam pedas Kak Yah. Dia punya kedai dekat parit bakar laut. Ada ikan merah, ada mayong, ikan semilang dan juga tetel. Yang datang dekat sini kebanyakannya orang tempatan. Rasa asam pedas dia lain daripada yang lain. Ambil sekali sayur toge dan juga telur dadah. Kedai yang nombor 2, asam pedas Kak Pit. Dia punya kedai dekat parit Raja Laut. Yang ni pun antara pilihan orang-orang tempatan. Tengok dia punya kuah macam cair je kan, tapi dia punya rasa. Kedai nombor 3, asam pedas Askar Pencen. Yang ni dekat Tanjung Agas, tak jauh daripada NSK. Yang datang sini kebanyakannya geng-geng otai dan juga yang kerja kilang. Kedai yang nombor 4, asam pedas telur ikan. Yang ni dekat Medan Selera, Tanjung Agas. Kepala ikan mayong dia, saiz gorgon. Antara menu favourite dekat sini, kepala ikan jenahat dan juga telur ikan tenggiri. Yang suka asam pedas yang pekat, korang kena datang sini. Kedai yang terakhir, asam pedas JJ. Antara pot asam pedas yang jadi favourite dekat Muar. Ada asam pedas pari, jenahat, merah, sembilang. Dia punya kedai luas dan selesa. Jangan lupa komen kedai mana satu yang menjadi pilihan korang.